Mulai hari ini aku akan ubah dunia ini. Alamak, duit jatuh dari langit, betul-betul duit jatuh. Cepat rebut. Jangan kurang, ada orang kaya tabur duit kat tengah bandar Jiangcheng. Jangan gelojok, semua dapat. Universiti Alam Gaib mana paling hebat? Jiangcheng dahsyat, cari Lin Hiang di sini. Kau boleh belajar ilmu halau mayat paling misteri kutip mayat, tangkap hantu, panggil roh dan kemahiran profesional lain dan berpeluang jadi bakat paling nadir di dunia aku dapat. Aku dah kaya? Sial, barang orang mati rupanya. Semua. Orang gila ni. Dia tabur duit neraka. Sial betul. 名牌大学关注度达到10万，奖励名牌大学建筑。 Akhirnya tugasan populariti ini selesai juga. Kurang ajar betul. Main-main macam ni habislah kubur nenek moyang kau. Budak tak guna ni. Jangan sampai aku tangkap kau. Korang semua tak tahu apa-apa pasal dunia ni. 太缺德了，是不是？会是。 Jauh-jauh takkan Hyang Zi tertekan sangat sebab gagal periksa gila ke apa? Aku tahu ramai orang akan ingat aku dah gila. Lepas gagal peperiksaan kemasukan universiti, aku tiba-tiba dapat sistem. 恭喜宿主觉醒名牌大学系统，请尽快完成任务。 Demi nak tarik perhatian, aku terpaksa guna taktik ni. Hyang Zi setakat gagal exam je pun. Betul tu, Lin Hiang. Tak apa, tahun depan cuba lagi. Janganlah buat benda bukan-bukan. Kita orang pun tak skor juga. Jom kita ulang balik sama-sama, masih ada peluang lagi. Jangan risau, aku okey. Terkejut baru aku. Ingatkan kau betul-betul nak mampus awal. Sampai nak jadi bapa aku kat kehidupan depan. Betul, aku tak ada apa-apa. Habis tu, benda apa ni? Aku tengah buat promosi untuk Universiti Mingpai ni. Macam mana? Korang nak join sekali tak? Maksud kau universiti ni betul-betul wujud? Betul tu, aku dah sedia nak daftar kat universiti ni. Tak kisah siapa pun kau keluar dari badan member aku sekarang. Masa umur kau 8 tahun, kau kena belasah dengan bapak kau. 3 hari kau tak boleh bangun katil sebab kau bakar kepala ayam sampai terbakar papan arwah moyang kau. Masa umur kau 10 tahun kau. Kejap. Kau memang Hyang Zi rupanya, bukan kena sampuk hantu. Memang akulah ni, tak tipu. Universiti Mingpai tu pun betul. Kalau korang nak ikut, boleh daftar. Kalau aku tipu korang seumur hidup, aku takkan kaya. Bukan main lagi, sumpah kau. Kalau macam tu, jomlah kita pergi tengok sekali. Lagipun sekarang kita tak ada universiti nak masuk, kita tak rugi apa-apa pun. 恭喜宿主成功招收2名学生，获得奖励20年修为。 Jom balik kemas barang jumpa kat Universiti Mingpai. "宿主实力已到达人师后期，请宿主尽快完成名牌大学建造。 Universiti Chingshan kabarnya tutup sebab berhantu. Memang sesuai jadi Universiti Mingpai. Sistem mula membina. Sistem kenapa tak ada perubahan? 名牌大学处在独立的空间，只有进去才能看见真实面貌，非本校学生无法进入。 Bagus juga boleh elak banyak masalah remeh. Kenapa rasa sejuk semacam ni? Seram gila tempat ni. 恭喜宿主完成建造名牌大学任务，获得奖励：赶尸法、捞尸法、捉鬼法。 Maai. Alamat dah betul dah kat mana aku sekarang ni? Ini masih dunia nyata ke? Takkanlah Universiti Mingpai adalah Universiti Kingshan yang terbiani? Dah cakap dah, benda ni palsu budak Lin Hiang tu main-mainkan korang je. Tak mungkin, mustahil sangat.
Si Hyang dah sumpah kau punya, takkan dia nak tipu kita. Jomlah kita balik je dengar cerita sini dulu berhantu. Aku dah lama usah tempat ni, hantu tu semua palsu je. Hai, ingat dapat tengok hantu betul. Korang ada nombor dia? Tanyalah. Kejap, aku call dia. Dah打个电话。 Hyang, jiao korang dah sampai. Wah, muncul macam tu je. Lin Hyang, macam mana kau muncul ni? Aku memang ada kat dalam lah. Boleh tahan juga kau ni. Macam mana kau buat tadi tu? Cepatlah ajar aku. Oh ya, ni semua kawan-kawan aku. Keputusan periksa tak elok. Dengar cerita Universiti Mingpai tengah ambil belajar. Jadi dia orang ikut aku tengok sekali. Acah-acah Jenny. Tengoklah macam mana kau nak settlekan ni. Tak apa, dia ada bayang-bayang. Amitabha. Wuliang Tianzun. Betul-betul ada hantu kat sini. Tadi kau punya teleport tu, boleh tunjuk sekali lagi tak? Lin Hyang, kami dengar kau tengah tolong universiti ternama cari pelajar. Sebab tu kita orang datang. Tak payahlah nak berahsia sangat. Mana universitinya? Sesiapa yang nak masuk Universiti Mingpai, ikut aku. Dia betul. Hilang lagi. Kat dalam ni, ada hantu. Aku faham. Ni mesti sempadan guide. Janganlah tercegat kat situ. Masuklah. Tempat ni memang seram gila. Ni ke yang kau cakap universiti ternama tu? Abang Cheng, kenapa rasa sejuk sangat ni? Dalam Universiti Kingshan. Macam ni ke rupa dia? Lin Hyang, kat sini ke tempat kita kena lapor diri sekolah ni? Betul, Universiti Mingpai. Selamat datang semua. Subjek wajib kat sini ada tangkap hantu halau mayat. Mana hantunya? Mana zombinya? Cepatlah lepaskan dia orang. Mana hantunya? Peminat ini ngomong jaga batas. Alat mengajar hanya dibuka aksesnya sewaktu kelas. Jadi betul ke tempat ni boleh belajar tangkap hantu? Memang betul pun. Mana cikgunya? Mana pelajar lain? Takkan kita beberapa orang saja? Saya Lin Hyang, cikgu merangkap pengetua universiti ini. Maaf bro. Jangan cakap sekolah ni kau yang buat sendiri. Ya, betul. Maaf, tadi saya tak cakap perkara sebenar. Berlakonlah tu. Teruskanlah berlakon. Kita semua kan baru habis sekolah menengah. Apa yang kau boleh ajar kami? Jomlah kita gerak sekarang. Serang sejuklah kat sini. Jangan buang masa kat sini lagi. Baliklah saja untuk ambil periksa semula. Nampaknya aku dah teruja sia-sia. Kurang. Hantu! Biar betul, kau ni betul-betul hantu ke? Aku nak balik. Ini. Mesti Lin Hyang upah orang menyamar ni. Dia saja nak takutkan kita. Mana orangnya? Hantulah, betul-betul hantu. Ini memang betul-betul asli. Ya Allah, aku nampak hantu hidup-hidup. Ya. Tadi saya yang bukakan hijab korang. Sekarang saya dah layak ajar korang. Pengetua Len, tolong benarkan saya sertai Universiti Mingpai. Pengetua Lin, maafkan salah saya tadi. Harap cikgu benarkan saya sertai juga. Kami pun nak juga. Universiti Mingpai. Selamat datang semua. Tahniah Tuan berjaya ambil 6 orang pelajar. Ganjaran diperolehi Kitab Azimat Sakti. Nak ajar apa ni? Universiti Jenama Maut. Kuliah bermula secara rasmi. Tak kira halau mayat atau tangkap hantu, semua kena belajar dari asas. Ikut saya. Chiang Zi, kita nak belajar kat sini ke? Dalam bidang kita ni paling penting kena berani dan teliti. Kelas pertama ni nak uji keberanian korang. Tugas korang adalah bermalam kat sini. Pengetua lain. Kat sini tak bahaya ke? Ada Xiang Zi kot kau takut apa hal? Betul tak, Xiang Zi? Mana Xiang Zi?
Hantu ke? Celaka, lari cepat. Hantu kat mana? Apa ni bayang hantu pun tak ada. Entah sebab Lin Hyang tutup mata batin kita. Dia takkan dia simpan dendam kot. Sengaja nak kenakan kita ke? Hyang Zi takkan aniaya kita. Apa kata kita belah saja? Aku setuju. Kalau nak pergi, pergilah. Aku nak habiskan tugasan ni. Nak belajar tangkap hantu cepat. Baik kita sama-sama lagi selamat. Semalam saja pun. Hei, macam itulah. Aku ada idea bernas. Jom kita cerita kisah hantu. Apa? Cerita hantu pada hantu. Raja neraka patut bertatu muka kaulah. Haha. 恭喜宿主成功将学生带入正轨，获得奖励法宝储物戒指。 Semalam semua orang beraksi hebat, tak ada yang panik. Mestilah kita ramai, semangat pun kuat. Entah-entah hantu pun takut kita. Bagus. Malam ni setiap orang kena duduk sorang-sorang kat kubur tinggal sejam. Guru besar. Habis tu tengah malam nanti? Tidur. Tak syok lah. Wei, Xiang Zi. Semalam ramai boleh tolong menolong. Malam ni sorang-sorang biar betul. Relax, kelas ni aku akan ajar korang lukis azimat. Nak selamat malam ni, dengar sini. Dalam bidang ni kena mahir guna azimat, campi, peralatan ritual dan lain-lain. Guna kuasa gaib untuk bertindak lukis azimat tu perkara asas. Mak Ai, macam mana keluar tu? Jangan menyampuk. Tengok betul-betul. Ikut azimat ni, cuba lukis. Malam ni memang menarik. Dah balik? Macam mana? Tak terkencing dalam seluar kan? Kepala otak kau aku ni gelaran jauh berani. Entah siapalah tu. Hari tu kat pagar sekolah, kena sakat hantu perempuan sampai nak mati. Sekarang tinggal Zhang Shu je harap dia lepas ujian ni. Amitabha. Wuliang Tianzun haleluya. Aku ada azimat, tak takut. Sampai si Jiang Shu yang paling penakut pun dah percaya. Perkembangan kelas ni bagus. 学生在名牌大学内会获得悟性加成。 Oh, macam tu rupanya. 是真的呀？ Jauh-jauh aku dah boleh lukis azimat api. Hebat tak? Setakat azimat api apa sangat, aku dah boleh seru roh tau. Korang janganlah asyik sembang kencang. Berlatih lagi barulah makin mantap. Diorang sorok lagi lah. Susahnya nak cari hantu buat kawan. Nampaknya semua ada kemajuan. 任务：第一学期教学已完成，奖励50年修为。 6 bulan ni korang memang dah mahir. Dah tiba masa untuk cuti. Xiang Zi, ayah angkat. Ingatkan dah lupa ada cuti. Terbaik. Boleh cuti. Setengah tahun lukis azimat sampai ke matu tangan. Zaman SPM pun tak perlu macam ni. Apa? Cuti? Saya tak nak cuti. Saya nak belajar lagi. 检测到名牌大学已完成第一个学期教学，招生名额提升。新任务：招收学生至50人。 Tugasan dikemas kini, sila selesaikan secepat mungkin, Os. Rasanya tak susah sangat pun. Sekarang saya akan bagi kerja sekolah. Alamak, ada kerja sekolah pula. Belajar tanpa praktikal tak guna murid-murid. Maksudnya kami kena buat amali? Betul juga, skill gempa macam ni. Kenalah tunjuk sikit dekat luar. Kerja sekolah kali ni 3 orang satu kumpulan. Setiap kumpulan kena selesaikan satu kes paranormal. Pertama untuk uji hasil pembelajaran. Kedua untuk kumpul pahala sikit. Baik. Kalau ada masalah tak boleh settle, hubungi saya. Paling penting jaga keselamatan sendiri. Diorang ni semua macam iklan bergerak. Mesti tak susah nak tarik orang. Aku pergi hadam kuasa 50 tahun ni dulu. Ayah, Ibu, Ling dah balik dengan 2 orang kawan sekelas. Macam ada yang tak kena, Yeling. Rumah kau ni keras sangatlah.
Yao Ling dah balik rupanya. Halo semua, jemputlah masuk. Mak, kenapa ni? Kenapa muka mak pucat sangat? Penyakit adik kamu datang balik. Adik kau, Adik aku ada penyakit pelik dari kecil. Berubat macam mana pun tak sembuh. Jangan-jangan ada hantu kat rumah aku. Makcik, boleh kami tengokkan adik? Baiklah, mari ikut makcik. Tuan Ju, macam mana? Saya tak pernah tengok penyakit seperti ini. Tuan Ju pun tak dapat kesan ke? Adik saya bukan sakit, tapi dia kena sampuk. Ling Leng, apa kau merepek ni? Ling Lang, kau dengan adik kan rapat sejak kecil. Kenapa kau doakan yang buruk pula? Ayah, ibu, Ling serius ni. Adik tak sakit pun. Dia cuma kena kacau hantu. Budak ni kau kan pelajar universiti. Kenapa masih percaya tahyuk? Budak sekarang ni. Tuan Jo, hantu memang wujud. Universiti saya tu universiti alam gaib. Belajar cara nak tangkap hantu. Universiti ternama? Tangkap hantu? Tak ada masa nak cemaskan. Hantu syaitan berambus kau. Kenapa ni? Ju Cheng Hauran, tolong saya. Berambus kau keluar. Lin Beng Do Ji Ji Jen Li Kian Sing Pancung. Yeling sekarang. Selesai pun. Dah okey. Betul-betul dah okey. Takkanlah betul-betul kena sampuk? Ya betul, memang ada hantu. Ling Ling, kau pandai tangkap hantu? Saya belajar di Universiti Mingpai. Tangkap hantu memang kepakaran saya. Dek, universiti kamu ada ajar benda lain selain tangkap hantu? Boleh tak saya bawa pelajar saya melawat sekolah kamu? Amy, Jangan risau, kami cuma nak melawat saja. Kami takkan bocorkan rahsia sekolah kamu. saya kena tanya pengetua dulu. Baiklah. Faham. Pengetua kata dia alu-alukan kedatangan korang. Baguslah. Tuan Jo, Universiti Mingpai ni hebat sangat ke? Kalau Universiti Mingpai ni memang wujud, maka mana-mana universiti di dunia takkan dapat tandingi dia. 名牌大学关注度破20万，恭喜宿主获得奖励巫医法。 Memang pakar perubatan hebat. Seorang je dah tarik 100,000 pengikut. Aku nak meletup dah ni. Mak ai, ramainya orang membawang tak ajak aku ai. Jap, ada aura dendam ni. Ada job ni geng, jom. Sayang betul, muda-muda lagi. Kenapalah terjun bangunan bunuh diri? Rasanya bukan bunuh diri. Aku ada idea. Bantu polis selesaikan kes. Kira siaplah kerja sekolah ni. Eva. 这太不正常了吧！ Tak pernah tengok orang terjun ke? Dah bersurai semua. Pergi buat kerja masing-masing. Pak Cik, dia bukan bunuh. Jom, Jiao Jiao, kau buat apa ni?
Kerja sekolah dah dapat, takkan nak biar terlepas? Kau guna otak sikit boleh tak? Siasat siapa pembunuh dia dulu. Betul juga, macam mana nak siasat? Kita boleh seru roh dia. Bangun. Pintu langit buka, pintu bumi buka. Wahai roh, kembalilah! Apa korang buat ni? Mak Ai, cepatnya sampai. Ada orang jahat dalam halangan kita. Hantu! Hantu! Tok Guru dah berjaya. Ni maksudnya korang yang seru roh tu untuk tuntut keadilan bagi si mati. Betul tu, kami belajar kat universiti ini, kepakaran kami hebat kan? Universiti sekarang ajar benda ni ke? Tak cuma Universiti Mingpai saja yang ajar. Pengarah jauh ini kad penjagaan sekolah kami. Betul ke ni sekolah orang hidup? Tuan Pengarah, berdasarkan kenyataan si mati, suspek jenayah sudah dikenal pasti boleh ditangkap bila-bila masa. Atau tangkapan sekarang juga? Baik, Tuan Pengarah. Jangan risau, kami takkan berkompromi dengan pembunuh. Terima kasih semua. Memandangkan hajat dah tercapai, lepaskanlah segala dendam, pergilah ke alam kematian. Ni betul-betul nampak hantu. Kali pertama ambil keterangan si mati. Tak apa, nanti biasalah tu kat sekolah kita ni. Hantu memang banyak. Tuan Zhao, kami minta diri dulu. Nasib baik ada bantuan pemuda-pemuda ni, kuranglah satu roh yang tidak tenang. Seterusnya, siasat betul-betul Universiti Mingpai ni. 明牌大学关注度突破25万，恭喜宿主获得奖励——拘魂请神法。 Nampaknya semua kerja sekolah dah siap. Bagus, tak sabar nak tunggu semester baru. 你说这个大学靠谱？不知道，这好荒啊！对呀、荒山野岭的。有点吓人啊。 Julau, kita dah sampai. Cikgu salah ke ni? Sekolah terbiar macam ni, apa yang nak tengok? Ya, kita salah jalan ke? Ini tak nampak macam universiti biasa pun. Julau, inilah Universiti Mingpai kami. Universiti ternama apa? Dek, awak bergurau ke? Yiling. Awalnya korang sampai. Yelang, siapa mereka ni? Inilah pakar perubatan hebat, Julau. Datang nak melawat sekolah kita. Yang lain semua pelajar dia. Julau, mereka ni kawan sekelas saya. Apa khabar semua? Universiti Mingpai. Selamat kembali semua. Pengetua Lin, lama tak jumpa. Julau, inilah pengetua universiti kami. Pengetua? Mudanya? Biar betul korang ingat ni main pondok-pondok ke? Alang-alang dah sampai. Jomlah masuk tengok sekali. Alamak, pengarah jauh. Korang tengah buat apa ni? Kami pun datang nak melawat tetamu yang datang dialu-alukan. Masuklah semua. Ini, biar betul ada tempat macam ni. Aku salah tengok ke? Macam mana bangunan ni muncul tiba-tiba? Dari luar sekolah memang tak nampak. Encik Zul, di Universiti Mingpai, banyak lagi perkara yang awak belum tengok. Universiti Mingpai mengalu-alukan semua. Keluarlah. Biar betul ada zombie. Ini tengah syuting ke?
Nampak real gila. Pengetua lain ini. Cuma majlis sambutan kecil-kecilan saja. Upacara sambutan sekolah ni memang unik betul ya. Jom, saya bawa anda semua pusing-pusing. Keajaiban memang satu keajaiban. Memang tak masuk akal kewujudan yang sungguh luar biasa bakal menggegarkan dunia ini, Pengetua Lin. Tolong benarkan saya masuk Universiti Mingpai. Pengetua Lin, saya pun nak masuk. Tolong benarkan kami masuk Universiti Mingpai. Selamat datang semua. 恭喜宿主完成招生任务，获得奖励：老师1名，校园建筑明和。 Inilah Sungai Ming memang nampak hebat betul. Salam hormat, Pengetua Lain. Pelajar kumpulan pertama dah boleh belajar halau dan kutip mayat. Pelajar kumpulan kedua serahkan pada Tok Guru Shi bahawa mereka berlatih dari asas. 是，拜 Pengetua. Sekarang saya akan ajar kursus lanjutan mengiring mayat dan mengutip mayat. Ada banyak cara nak iring mayat. Biasanya guna gong dan loceng. Bintang utara dan selatan ikut perintahku bangun mayat. Guna loceng untuk pimpin mayat, guna gong sebagai amaran. Untuk getak si mati untuk ingatkan yang hidup. 2 bunyi loceng, 1 gong. Tak sangka banyak pantang larangnya. Sekarang korang praktis dulu. Bintang utara dan selatan ikut perintahku. Bangun mayat. Bukan macam ni, bro encik mayat. Bagilah muka sikit. Bintang utara dan selatan ikut perintahku. Bangun mayat. Xiang Zi, apa maksud semua ni? Kenapa dia dengar cakap kau tapi tak dengar cakap aku? Dah kenapa kau nak melenting? Iring mayat ni bukan senang. Masih ada masa lagi. Aku ajar cara kutip mayat, sekali korang praktislah pelan-pelan. Kutip mayat. Takkan kau nak kita orang kutip kat situ? Kalau dah mahir saut mayat kat Sungai Maut, tempat lain takkan jadi masalah buat korang lah. Naik bot! Penyaut mayat kaki berpijak di 2 alam, berjalan di sempadan hidup dan mati. Guna gala buluh dan cangkuk tajam untuk saut mayat terapung. Kerja saut mayat ni ada 3 pantang larang. Pertama, mayat tegak jangan disaut. Kedua, jangan lupa waktu ribut pepin. Ketiga, mayat sama maksimum saut 3 kali. Dalam Sungai Maut ni ada mayat yang tak terkira. Korang boleh cuba. Sial ye. Dengar cerita korang dah boleh hantar dan saut mayat. Pak Cik Ju, jangan terburu-buru. Kukuhkan asas dulu, nanti korang belajarlah. Semua sekelip mata dah setengah tahun berlalu. 任务第2学期教学已完成，奖励50年修为，名牌大学招生名额提升。新任务
招收学生至200人。 Saya percaya semua dah dapat banyak hasil. Dah sampai masa untuk cuti lagi. Pengetua Lin, boleh tak jangan cuti? Saya masih nak belajar kemahiran baru. Betul tu, Pengetua Lin. Kami tak nak cuti. Belajar pun kena ada rehat juga. Harus lagi pun cuti kita ada kerja sekolah. Bila penggal baru bermula nanti, saya harap setiap orang bawa 3 orang yang sesuai untuk daftar. Peluang ni bukannya selalu ada. Kualiti pelajar tetap kena kita jaga. Tapi nasib baik kumpulan pelajar ni kalau bukan doktor, mesti polis. Perangai mereka takkan mengecewakan. Pengetua Lin, kami janji akan siapkan tugasan. Tuan Pengarah, akhirnya Tuan balik juga. Ayo, jaga sikit imej tu. Minta maaf. Walaupun dah setengah tahun tak jumpa, janganlah teruja sangat. Bukan tu, Tuan Pengarah. Ada hal besar berlaku. Ada apa hal ni? Anak orang paling kaya Jiang Cheng dengan kawan dia dah lemas dalam sungai. Pasukan penyelamat dah cari 3 hari, tapi tak jumpa apa-apa. Apa? Sedia sekarang. Cepat bawa aku ke sana. Bagi tahu pasukan penyelamat berhenti cari. Mayat-mayat ni mereka takkan dapat bawa naik. Biarkan macam tu saja ke? Aku akan panggil abang-abang senior datang tolong cari mayat. Abang senior kau? Siapa? Trio pemanggil roh. Takkanlah Tuan Pengarah kamu. Xiao Zhao, baru saja cuti kau dah cari job baik punya untuk kami ya? Kan saya belum belajar lagi cara cari mayat. Terpaksalah susahkan abang-abang senior. Hal kecil saja, biar kami tengok keadaan dulu. Boleh tutup muzik tu. Senior yang Tuan Chow cakap itu rupanya budak-budak hingusan saja, Cik. Tuan Chow sah kena tipu. Aku tak percaya mereka boleh bawa naik. Ada bantahan ke? Om 100 meter ke utara bau mayat paling kuat di sana. 用着 guna bot kertas cari mayat. Ikut saja. Kat sini rupanya. Ini benda ni nak cari mayat. Ikan pun belum tentu dapat pancing. Mengarut, mereka ingat ni main pondok-pondok? Sudah sanggup naik kau! Alamak, ya betul. Betul-betul mereka bawa naik. Dah 3 hari kita cari, bayang pun tak nampak. Diorang senang-senang je bawa naik. Mak ai, 3 budak ni macam keras semacam je. Hai, agama melatu. Ya lah, budak-budak Universiti Alam Maut ni semua ada skill hebat. 全是绝活. Ada satu lagi. Laujang, apa cerita ni?
Aku tak tahu. Aduh, ya betul. Malang sangat ni. Oh, kenapa ni? Nantakan mayat pertama tadi tu nasib je. Ling Hiang pernah cakap, kalau 3 kali gagal, kena terus lepaskan. Ni peluang terakhir, kena betul-betul hati-hati. Elok-elok saja. Kenapa tiba-tiba angin kuat ni? Semua okey ke? Pengarah jauh. Mayat tu sebenarnya kenapa? Ini kemurkaan Tuhan. Ini saya pun tak pasti. Dia dah usik benda terlarang. Encik Siu, orang terkaya Jiang Cheng, usahawan dermawan. Encik Siu juga bapa kepada si mati. Tiga anak muda. Kalau kalian boleh bawa naik mayat anak saya, berapapun harganya saya bayar. Encik Fu, ini bukan soal duit. Tadi awak kata dia usir benda terlarang. Dah lama aku pesan benda ni jangan usik. Tapi dia, tolonglah pastikan mayat dia dibawa naik. Benda ni kena tunjuk pada pengetua. Pengetua korang pun tahu pasal ni ke? Mestilah pengetua Universiti Mingpai kami ni. Serba tahu, serba boleh. Ni keranda naga penenang sungai dah beribu tahun jaga lubuk sungai ni. Kalau usik, paling sikit pun mati 1-2 orang. Kalau teruk satu kawasan ni, terima bala. Pengetua ada cakap nak buat apa? Buat satu upacara ritual. Ni bala yang anak aku buat. Segala kos ritual aku tanggung. Asalkan tak libatkan orang lain sudah cukup. Jangan buang masa. Sedia barang ritual sekarang. Maha bintang tertinggi, tiada henti berubah. Roh kekal abadi, jiwa takkan hilang sajikan arah. Nak bagi buku tak nak carikan saya, letak tangkau penenang sungai. Tak ready berhenti lagi. Nak mengetua kami datang sendiri ke? Emma! Siapa sebenarnya pengetua mereka tu? Sebut nama saja dah boleh tekan aura sekuat ni. Anakku sayang. Terima kasih kawan-kawan muda. Pengarah jauh, lepas ni kena ketatkan kawalan benda dalam sungai ni. Jangan sesekali biarkan orang dekat lagi. Baik, saya patuh pesanan kakak senior. Pengarah jauh awak. Betul, saya pun pelajar Universiti Mingpai. Tak tahu pula universiti ternama yang korang cakap tu sekolah mana baguslah. Aku cakap, perlu kena pulung sangat. Dah nak dekat pagi buta pun. Bangunlah Kak Ye. Tengoklah si Wang tu belagak gila. Dah selesaikan satu masalah besar sampai orang terkaya Jiang Cheng pun kagum. Kalau aku pun aku belagak. Dia pun nak melabur kat sekolah kita. Boleh tak ada rasa sikit urgen? Kita tak boleh kalah dengan mereka. Ini bukannya
Naiknya Universiti Hantu pun. Keluar tengah malam terus jumpa hantu. Macam ada benda lah. Waktu macam ni, ada bas lagi ke? Bas dah lama berhenti operasi lah. Mesti ada yang tak kena ni. Jom pergi tengok. Pakcik, dah lewat ni. Pakcik nak ke mana? Nak balik tadi perjumpaan kawan lama, minum sampai lewat sangat. Nasib baik sempat bas terakhir 41. Tapi ini bukan bas 41. Hei, tadi aku nampak bas 41. Bas nombor 44 bukan dah hilang 2 tahun lepas? Nampaknya memang dah terserempak hantu. Mereka bukan lagi manusia hidup. Dik, jangan cakap bukan-bukannya. Sekarang ni zaman moden. Stanley, dengar cakap kami. Turun kat stesen depan nanti. Hai, budak-budak ni memang suka main-main. Pakcik ni pernah masuk medan perang tau. Kamu takkan dapat takutkan aku. Memang betul veteran yang banyak pengalaman. Pakcik, kami buat ni demi kebaikan Pakcik. Baiklah. Lagipun memang dah tersalah naik bas. Aku turun sekarang juga. Hai, apa motif buat muka macam pujuk budak tu? Kami tengah selamatkan nyawa Pakcik tau. Pakcik pemandu, tolong berhenti sekejap. Saya nak turun. Pakcik tengok orang hidup boleh ke buat macam ni? Tak mungkin. Pakcik ke tepi. Budak-budak berdiri belakang saya. Pakcik memang sangat berhati mulia, tapi mereka bukan manusia. Pakcik takkan mampu hadapi mereka. Lebih baik. Walaupun ni kali pertama saya tengok benda ni, tapi saya pernah ke medan perang bunuh musuh. Mereka takkan berani sentuh saya. Jangan pedulikan saya. Cepat pecahkan tingkap dan lari. Selagi saya ada, jangan harap korang dapat sentuh budak-budak ni. Sekejap, mereka boleh disentuh. Mereka bukan hantu. Jumlah orang ni memang tepat. Jumlah orang dalam bas 44 masa hilang dulu. Takkanlah mereka ni cuma mayat mangsa? Pakcik, tunggu sekejap. Tengok apa yang mereka nak buat. Balik rumah. Korang nak aku bawa korang balik ke? Balik rumah? Macam mana aku nak bawa korang balik ni? Ini kan memang kepakaran kami. Pakcik berhenti jap, biar kami hantar korang balik. Serahkan pada kami iring mayat. Kami memang pakar. Iring mayat? Saksikanlah aksi kami. Sakti langit dan bumi, ikut perintah aku beratur. Orang mati nak lalu.
Orang hidup sila elak. Wah, syaitan berambus. Orang hidup jangan dekat. Atuk, tengok kat belakang tu. Ini, malam ni orang tua ni pun terbuka mata juga. Selamat datang melawat Universiti Mingpai kami, Atuk. Tadadadang! Nah, ini alamat universiti kami. Kemahiran menghalau mayat kami dipelajari di sana. Rupanya macam tu. Kak Ye, cuba tengok kat mana ada krematorium berdekatan. Oh, betul juga tak tahu pun rumah mereka kat mana. Tak apa, bawa mereka ke krematorium dulu untuk uruskan. Saya akan suruh orang semak identiti mereka. Maklumkan keluarga untuk tuntutan. Baiklah, susahkan tuan saja, Atuk. Si mati memulakan perjalanan, si hidup sila menjauh segala jembalang berundur. Orang luar jangan dekat. Ini tengah halau mayat ke? Kau dah mabuk sangat ni zaman sekarang, mana ada halau mayat lagi, semua tu tipu saja, mesti seni persembahan nak cari perhatian punya. Betul juga, mungkin itu. Kau seperti... Woi Amoy, nak pergi enjoy mana tu? Hansennya. Aduh, sial. Meet mereka bukan mayat, betul ke? Jomlah kita jauh sikit. Tengah malam ni seram gila. Kau dah kecut gila dah. Kenapa masih nak rakam lagi? Bawa malanglah. Yang ni kau tak faham. Mana tahu kalau betul hantar mayat. Postcard internet mesti viral punya. Oh, ya. Identiti mereka semua dah disahkan. Polis akan maklumkan pada keluarga. Depan tu dah tempat bakar mayat. Akhirnya boleh balik dah. Cik Adik, Pak Cik ada satu permintaan. Boleh tak saya jumpa pengetua kamu? Siapa yang rindu aku ni? Bekas tentera ke? Kalau macam tu, kena jumpa. Wah, dah masuk trending lah. Universiti Mingpai pun patut sedia untuk muncul. Hubungan Tuan Xie ni memang peluang bagus. Tuan Xie, tunggu sekejap ya. Pengetua kami nak sampai dah ni. Niat saya nak melawat pengetua kamu kat sekolah. Tak sangka pula dia kena datang sendiri. Menyusahkan dia saja. Ha? Orang tua? Yalah, orang hebat yang buka sekolah misteri ni. Mesti umurnya sebaya saya, kan? Alamak, beza dia jauh sikit je. Pengetua dengan Tuan Xie ni veteran tentera. Dia berkeras juga nak datang sendiri. Hai. Rasanya pengetua dah sampai. Saya pergi buka pintu. Budak lain? Ini kawan sekelas kamu ke? Pengetua kamu sibuk sangat ke? Tak boleh nak datang? Tuan Xie, inilah pengetua kami. Kamu ni pengetua? Muda betul. Tuan Xie, pengetua lain. Kalau macam tu, boraklah dulu. Saya nak balik sambung tidur. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Tuan Xie, apa khabar? Saya pengetua Universiti Mingpai, Lin Xiang. Bagus.
Memang hebat orang muda ni. Tuan Sia terlalu memuji. Hal malam tadi, terima kasih banyak. Pelajar saya dah susahkan Tuan. Setakat semak identiti je. Perkara kecil saja. Pengetua Lin berminat kerjasama dengan tentera. Apa pandangan pihak tentera pada sekolah kami? Jangan risau, saya uruskan pihak tentera. Orang-orang tua tu, kalau mereka tahu wujudnya Universiti Mingpai, mesti mereka terkejut beruk. Kalau boleh bantu pihak tentera, saya sangat berbesar hati. Pengetua Lin terlalu rendah diri. Saya dah dengar dari budak Lin tu. Kemahiran yang diajar di Universiti Mingpai, kalau dapat disebarluaskan, pasti akan mengubah lanskap dunia. Tuan Xia, macam mana rancangan kerjasamanya? Saya tertanya bagaimana Tuan Xia nak bekerjasama. Saya mahu sekolah Tuan melatih bakat khas untuk tentera. Tiada masalah, memang itu niat saya. Universiti Mingpai pada setiap semester akan menyediakan kepada pihak tentera 20 kuota pengambilan khas. Betul ke? Kalau begitu, susahkan kamu sajalah, Pengetua Lan. Terima kasih atas sokongan Tuan Xia. Selamat bekerjasama. 名牌大学关注度突破50万，恭喜宿主获得奖励巫卜法，获得秘境10万大山。 Inilah dia pergunungan Siwan. Nampak macam okey juga. 10万大山是独立于蓝星之外的一处秘境。 Di sini ada mayat purba tak terkira hantu liar. Syaitan. 蓝波梦党。宿主是秘境之主，在秘境内有着绝对的权利。 Bila pelajar dah cukup kuat nanti, bolehlah hantar mereka berlatih di sini. Pengetua, asrama sekolah semua dah siap dikemas. Tugas sambut pelajar baru saya serahkan pada awak. Saya cuma nak jumpa Kiang Zi dengan Pak Cik Sia. Baik, Pengetua. 恭喜宿主完成招生任务，学生达到200名，奖励老师5名，学生悟性提升20%。 Akhirnya dapat tengok Universiti Mingpai yang legenda ni. Memang ajaib betul, Pak Cik Su. Ini baru sikit je. Banyak lagi benda ajaib kat sini. Memang menarik betul. Orang tua ni tak sabar nak mula mengajar. Apa khabar, Pengetua Lin? Apa khabar Cikgu Shi? Selamat kembali semua dan selamat datang pelajar baru ke Universiti Mingpai. Terima kasih semua atas sumbangan korang dalam pengambilan pelajar. Semester ni ada ramai pelajar. Kita akan buat pembahagian kelas nanti. Bahagi kelas? Siang Zi, ada cikgu lain lagi ke? Ada, tunggu kelas bermula nanti korang akan tengoklah sendiri. Bukan main misteri lagi kau ya? Semester ini pelajar baru ikut cikgu belajar asas belajar senior pula. Pelajar subjek baru. Perubatan bomoh, ilmu santau, seruruh dan dewa. Mak Ai, ni pun diajar ke? Siang Zi, berapa banyak lagi kejutan yang kami tak tahu? Ya betul, aku bukan mimpi kan? Tak sangka ada subjek gempak macam ni. Terbaiklah. Baru nak cakap dah bosan asyik hadap mayat saja. Selamat belajar semua. Apa khabar semua saya cikgu yang akan ajar perubatan bomoh? Korang boleh panggil saya Penatua Chai. Apa sebenarnya perubatan bomoh tu? Dukun yang berilmu perubatan, digelar pengamal perubatan bomoh senang cerita. Ia gabungan antara sihir dan perubatan. Kita akan guna ritual sihir, mantra, azimat dan herba untuk berubat serta menghalau makhluk halus. Hebat sangat ke? Kau ni baru hari pertama ke? Ini kan Universiti Mingpai. Tuan Inspektor, luka tembak lama di bahu kiri itu selalu sakit kan? Dah lama tak sembuh-sembuh kan? Luka tembak aku ni rahsia sulit balai. Macam mana dia boleh tahu? Tajam betul mata Penatua Chai. Dah bertahun saya terseksa dengan penyakit lama ni. Saya dah setengah tahun jadi rakan sekelas Tuan Zhao. Langsung tak perasan ada penyakit tersembunyi ni. Tak sangka Penatua Chai nampak sekali imbas je. HMME bagus. Hari ni ada kes untuk mengajar.
biji pelumbung tusuk daging bawa ke San Puaka. Malang ribut merata jiwa. Api Samadi leburkan baku tembaga. Hapuskan aura jahat, kembalikan ketenangan. Beres. Dah tak sakit. Ya betul, dah sembuh. Tabib dewa. Langsung tak sakit dah. Dah sembuh ke? Terima kasih, cikgu. Memang ajaib aku kena belajar betul-betul ni. Penatua Chai, ada tak jampi untuk hilangkan penat? Gila lah, weh. Muka kau dah cengkung gila. Sengkang mata betulkan tesis. Draft pertama kena bantai dengan Pak Jo. Ada hati lagi nak cakap. Tengok tesis korang ni pun boleh buat aku cedera parah. Bayu sepoi membelai tulang belakang, tenaga sakti menyuci sendi, beban berat sudah menjadi debu, segala perlu kembali ke bumi, bahu kini segar merentas saman. Aku rasa bertenaga balik. Hei, Tabib Dewa. Memang tangan ajaib. Trik kecil saja ni, asalkan korang belajar sungguh-sungguh. Semua orang boleh belajar. Hebat, memang hebat. Satu jampi pun dah sepower ni. Inilah ilmu perubatan yang aku cari. Woi shooter, tembaklah cepat. Diamlah. Kurang rasa. Macam manalah cikgu ilmu santau ni? Aku rasa mesti nenek tua. Aku rasa awet cantik. Macam gadis suci Miao Jiang tu. Awalnya kau tidur. Hari belum gelap dah berangan. Jangan bising. Gadis suci, cikgu dah sampai. Selamat petang semua. Saya Cikgu Ilmu Santau korang. Panggil saya Cikgu Shen saja. Cikgu Shen, ulangi ada bisa tak? Ada, tapi dia gigit orang jahat je. Si gemuk, kau nak cuba ke? Sekali cuba, terus maut. Asalkan tahan nafas, kau takkan perasan aku. Cikgu, saya cuma rasa ingin tahu je. Baik kita mula kelas terus. Saya ni memang suka belajar. Ilmu Santau melalui ritual azimat dan serangga. Kawal nasib, kesihatan, mana nyawa. Tapi Santau bukan pedang niat di hati. Hari ini pelajaran pertama adalah kenali sifat Santau. Saya tengok jam. Ini ke seranggaku yang legenda tu? Mak Aik baru mula dah guna seranggaku. Dengar cerita kalau masuk badan, habis organ dimakannya. Kau ni banyak sangat tengok drama. Mana ada mistik sangat. Kitab perubatan kata, sutera gu emas boleh sambung urat. Serangga gu ni taklah menakutkan. Cuma tengok macam mana orang guna. Betul tu. Pelajar ni memang cepat tangkap. Ini serangga gu mantis, Cik. Khusus makan daging busuk berpenyakit. Jika bertemu tabib manusia. Alam pun turut berduka. Hati kuno kembali ke asal. Tetap! Bapa eksema ni dah 2 hari. Tak sempat lagi nak jumpa doktor. Dah sembuhlah. Lingzi, ni lagi dahsyat dari drama tau. Jangan melawak. Fokus dalam kelas. Faham tak? Cing tahap dah sampai peringkat akhir Tok Guru sekarang. Aku pun dah kira hebat, kan? Tahniah pengetua dah habis bertapa. Tok Shi masa saya bertapa,
Apa khabar sekolah? Lapor pengetua, pelajar baru cepat maju semua dah habis kursus asas 2 kumpulan awal pun dah mula kuasai kursus lanjutan. 恭喜宿主完成阶段教学，获得奖励100年修为。 Nampaknya dah tiba masanya. Maksud pengetua? Sudah tiba masa Universiti Ming Pai muncul biar dunia rasa sedikit gegaran. Alah. 任务刷新，校内学生名额提升，请继续招收学生至1000人。 Nak maklumkan cuti pada pelajar. Cuti seminggu biar mereka pergi merantau, tapi jika ada yang salah guna kuasa untuk buat jahat, lumpuhkan kuasanya, buang dari sekolah. Baik, saya buat sekarang. Batch pelajar baru mungkin cecah puluhan ribu. Kena kerjasama dengan pihak berkuasa, tapi betul-betul. Kami ni Universiti Ming Pai pasti gegarkan dunia. Cik Siu menghidap penyakit pelik. Dah cari ramai doktor tapi tak jumpa punca. Terpaksa susahkan Tuan Jo sajalah. Penyakit pelik. Santau jarum terbang 5 hantu. Kejam betul taktik ni. Cikgu ada sakitkan hati sesiapa ke? Hubungan King Jo dengan orang lain sentiasa baik. Dia tak ada musuh pun. Kalau nak cakap juga, cuma pesaing industri saja. Tuan Jo, apa yang Tuan buat ni? Tengah mengubat ni. Oh ya, tolong rakamkan proses ni sepenuhnya. Baiklah. Dia tengah buat upacara ke? Roh jahat balik ke kubur, jarum pulang ke asal. Pecah. Dah siap. Tuan Jo, anda tak bergurau kan? Rawatan dah tamat. Tunggu cikgu bangun. Muat naik video rawatan tu. Promosikan Universiti Ming Pai. Kira sebagai kos perubatan lah. Bukan, anda kan tokoh habat perubatan. Macam mana boleh? King Jo! Kau buat apa kat sini? Roh pulang jarum kembali asal. Universiti Ming Pai? Sekolah apa tu? Hebat betul, macam magik. Si mati lalu, si hidup elak. Wah, syaitan berundur, jangan dekat. Halau mayat lagi, aku merentas masa. Tak betul, bukan orangnya. Pusingan kedua, jelajah satu bandar. Wang Qiang, kau yakin macam ni? Boleh promosikan sekolah kita ke? Mestilah. Jiao, kenapa kau jalan lambat sangat? Dia mengharut apa kau bagi ni? Aku tak naklah buat malu. Berhapuslah! Gawat ni! Lin Bing Doji. Mama. Ji Zhen Li Qian Xing. Mama. Kau okey tak? Mama. Bukanlah. Bukan mak kau lah. Mama. Jangan nangis. Sayang, jangan nangis. Terima kasih tiga dewa atas bantuan nyawa ini. Boleh saya tahu nama tuan-tuan?
zombie pun boleh guna macam ni ke? Aku mabuk lagi ke ni? Sampai nampak flash dah ni. Universiti alam gaib mana yang paling hebat? Cari Wang Qiang di Jiangcheng Daxia. Apa? Juzu kita betul-betul kena buatan orang. Mesti kerja pihak lawan ni. Kejam gila. Lindungi Jojo kita. Itu ke masalahnya sekarang? Masalahnya, maka perubatan hebat Elder Joe boleh ubahkan buatan orang pula tu. Gempak gila. Manusia dah makin maju. Aku tertinggal. Mesti lakonan semata-mata berlakon, semua orang pun boleh. Yang cakap lakonan tu, aku hantar kau tahan lori guna tangan kosong. Aku saksi. Upacara hantar mayat tu betul. Aku ada kat situ. Akulah zombie tu. Universiti Ming Pai yang si gemuk ni cakap sebenarnya sekolah apa tu? Panas. Universiti Ming Pai. Abang tabur wang memang wujud. Universiti Ming Pai mana yang paling hebat? Cari Wang Qiang kat Jiangcheng Daxia. Lakon popular Cooking Chu tawarkan jalan lumayan cari jalan masuk Universiti Ming Pai. Penghantar mayat seru semangat dewa untuk selamatkan budak perempuan. Macam mana aku boleh jadi abang tabur wang pula? Pengetua tetamu dah sampai. Apa pendapat awak? Pada pandangan saya, Silakan. Tuan-tuan, inilah Pengetua Lin dari Universiti Ming Pai. Salam hormat, Ketua Panglima Besar. selamat berkenalan. Pengetua Lin memang muda dan berbakat. Ya, Ketua terlalu memuji. Maaf menyusahkan semua baru-baru ini. duduklah. Mari kita bincang. Saya dengar daripada Pak Sheikh Sia, awak nak lancarkan Universiti Ming Pai secara rasmi. Hasil pembelajaran kami, pastinya tuan-tuan melalui prajurit yang dihantar berlatih dah tahu serba sedikit. Harap tuan-tuan percaya, Universiti Ming Pai dah sedia sepenuhnya untuk ambil pelajar. 你们的是 kekuatan awak kami semua nampak. Tapi kalau didedahkan, rakyat mungkin. Saya faham kerisauan tuan. Jika Universiti Ming Pai muncul, pemikiran rakyat biasa pasti akan tergoncang. Betul, kami agak bimbang. Hal ini akan mencetuskan panik orang awam. Segala ketakutan berpunca daripada kurangnya kuasa tempoh. Apa maksud pengetua Lin? Pelajar-pelajar saya sedang berlatih di kalangan rakyat sekarang. Saya ingin memohon siaran langsung satelit global secara rasmi untuk merakam proses latihan mereka. 你是想向民众 awak nak buktikan kepada rakyat walaupun hantu dan dewa itu wujud, Daxia masih mampu Itu Betul. Warga semua, selamat sejahtera. Baru-baru ini itulah beberapa video paranormal di internet saya di sini ingin membuat penjelasan rasmi. Semuanya memang benar-benar wujud. Ia bukan sekadar kabar angin. Sekarang saya berada di Universiti Ming Pai. Seterusnya, saya akan bawa anda semua masuk. Biar betul tak salah tengok ke? Itu dia ke? Alamak, ini akaun rasmi kan? Ada pengesahan rasmi. Akhirnya nak berterus terang ya. Dulu aku kata hantu itu wujud, korang kata aku sembang kencang. Siapa kata video Jozu itu lakonan? Mana hadis? Diminta orang awam jangan panik. Seterusnya, pihak rasmi akan merakam sesi latihan pelajar Universiti Ming Pai siaran langsung 24 jam ke seluruh dunia. Selain itu, pihak rasmi telah menjalin kerjasama strategik dengan Universiti Ming Pai. Kini Universiti Ming Pai diiktiraf sebagai Universiti terulung. Pihak rasmi akan memilih bakat untuk belajar di sini. Setiap tahun saluran pendaftaran orang awam akan dibuka tidak lama lagi. Maksudnya kita pun boleh daftar? Hahalah, terbaik. Aku pun nak belajar kawal mayat. Mil ada berapa kuota? Takkan lagi susah dari exam kerajaan? 名牌大学关注度突破1亿，恭喜宿主获得奖励300年修为。 Tahniah Pengetua, kami lagi bicara kau. 宿主实力达到天师圆满境界，校内学生名额提升至1万人，开启下一阶段任务。 Percaya mencapai tahap Dewa Maut. Bagaimana gila, berdebar-debar. Isi borang universiti pun tak baca. Wahai langit, wahai bumi, moga nenek moyang lindungi aku diterima masuk Universiti Ming Pai. Sanggup gadai 30 tahun nyawa Shen Jinbing demi kemasukan aku. Siapa Shen Jinbing tu? Jantan tak guna yang curangkan aku. Yi, akhirnya dapat masuk Universiti Ming Pai. Lawan orang semua yang pakai jet. Alamak, aku
masuk. Kenapa aku malang sangat ni? Kena singkir pula. Universiti Mingpai ni lagi susah dari beli tiket konsert bias. Aku muak gila. Ku King Jo kata dia diterima masuk, maknanya aku boleh sekelas dengan Jozo. 恭喜宿主成功招收1万名学生，名牌大学设施全面升级，学生校内悟性提升至50%，所有老师实力提升至天师境界。 Tak sangka meletup macam ni. Walaupun dah tapis ketat-ketat, masih capai sasaran 10,000 pelajar. Pengetua hal kemasukan pelajar baru dah selesai. Sekarang pelajar dah ramai. Dah tiba masanya buat peraturan. Macam mana kemajuan pertapaan mereka? Menjawab pengetua, 6 orang terawal dah capai guru bumi pertengahan. Pelajar cemerlang kumpulan kedua dan ketiga pun dah masuk ke tahap guru bumi. Dah tiba masa bahagikan grade tahun 1 hingga 4 masing-masing untuk pemula, guru manusia, guru bumi, guru syurga. Bila capai tahap guru manusia, kursus kawal mayat dibuka, serta kursus cari mayat. Capai guru bumi, buka kursus perubatan bomoh, ilmu santau, tangkap roh, seru, dewa. Capai guru syurga, hantar mereka praktikal. Nanti akan ada banyak kursus baru. Selain itu, setahun lagi, aku akan buka alam rahsia 100,000 gunung. Pelajar tahap guru bumi boleh masuk betapa di sana untuk mencari peluang. Baik, murid menurut perintah. 恭喜宿主，名牌大学已经完全步入正轨，任务刷新，攻略百鬼夜行副本，获得功德点即可开启明道登仙路。 Peradakan 1000 hantu? Sedunion apa ni? 蓝星之外还有无数空间，其中一处诡异空间已经悄然链接蓝星，妖魔鬼怪将一涌而出，届时人类都将受到污染。 Bahaya betul. Di mana lokasi yang dipautkan tu? 检测到百鬼夜行之地。 Kyoto, negara Sakura. Kalau dah macam tu, demi keamanan planet biru, aku terpaksa bertindak. Makhluk celaka, tunjukkan rupa asalmu. Dah kena kantut ke? Syaitan durjana, tak sedar diri. Huh. 恭喜宿主获得1000功德点，恭喜宿主获得5000功德点，恭喜宿主获得1万功德点。 Pahala kali ni memang syok gila. Boss, Anda dapat 100,000 mata pahala. 恭喜宿主完成任务“百鬼夜行”，获得足够功德点。明道登仙路将于1年后开启。 Universiti Mingpai, latihan alam rahsia pertama bermula. Alam rahsia terhad untuk pelajar tahap guru bumi ke atas. Kalau ada bahaya, niat dalam hati nak keluar, terus boleh balik ke sini. Di dalam alam rahsia, peluang dan bahaya datang sekali. Pergilah teroka sepuas hati. Nampaknya masing-masing ada hasil sikit sebanyak. 明道登仙路已开启，请宿主尽快完成任务。 Keperluan tugasan sila selesaikan jalan neraka. Wahai host menjadi dewa. 任务奖励：名牌大学全面升级，开启万界链接通道。 Jalan neraka jadi dewa menarik. Mak Ai, siapa pula tengah bertapa kat sini? Takkanlah Lin Hyang. Pengetua Lin dah nak naik jadi dewa lah. Manusia biasa berambus dari sini segera.
Berani kau manusia biasa sentuh jalan neraka? Berangan nak jadi dewa? Yeah! Jalan neraka ni aku tetap akan lalui hari ni. Ada hebat sangat ke? Tunjuklah. Degil betul kau ni. Kau memang nak mati. Sungai darah jadi tulang, roh neraka jadi semangat. Wei Ling, seru! Hancur kau! Ada jalan syurga tak nak ikut. Neraka tak berpintu kau nak masuk. Cari nahas. Kau orang yang cari nahas. Kita berburu hancurkan tulang. Ragut super telah turun balon. Nafas naga hapuskan alam gaib. Syaitan dujana berani halang jalan keabadian. Di bawah kita, semuanya jadi debu. Manusia biasa berhenti. Jangan maju lagi. Ke mana aku nak pergi? Tak ada siapa boleh halang. Pergi!恭喜宿主成功完成任务，获得奖励10000年修为，开启诸天万界通道。 Inilah skala alam semesta. 下一阶段任务刷新，成为万界之尊。 Tugas yang agak mencabar juga. Wah, pengetua. Wah, handsome-nya. Tahniah pengetua sudah jadi dewa. Mak Ai, Kiang Zi, kau betul-betul jadi dewa. Hebat juga gaya ni memang handsome. Pengetua, bolehkah kami pun hebat begini, Ma? Mestilah perjalanan korang baru bermula. Macam mana latihan korang dekat alam rahsia? Melapor pengetua Raja Zombie. Hantu ganas. Musang Iko 9 semua sudah ditundukkan. Semua pelajar dapat hasil masing-masing bagus. Pelajar-pelajar ini akan jadi kekuatan utama kita di seluruh alam. Apa? Segala alam semesta? Betul tu. Dunia berbilang alam ini sangat luas. Tugas kita seterusnya adalah untuk buat Universiti Mingpai terkenal di seluruh alam.